Daripada pagi tak naik-naik lagi, rentung lah. Risau demam je. Ya Allah, dia boleh terjun muka dulu. Cem? 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 Bangun, bangun. Solat subuh. Gimana? Cem? Oh, lagi selubung pula dia. Orang kejut. Cem? Bangun. Cepat, kata nak pergi taman. Cem, bangun Cem. Bangun, solat dulu. Malam dunia. Malam dulu. Subuh lah. Subuh. Apa ni? Ha? Kita orang awal. Habis, solat subuh takkan tak kejut. Bangun sembahyang dulu. Baik, tidur balik dia. Cem. Bangun Cem. Bangun tidur. Tidur lagi. Bangun tidur. Tidur lagi sekali. Kawan dah lipat selimut dah. Bangun Cem. Bangun. Hai. Lipat. Tak sampai kawannya. Dari bawah je. Bawah tu. Cem, lipat jemput. Bangun, solat subuh. Lepas tu barulah Cem nak pergi jogging ke, nak pergi swimming ke, nak pergi sarapan ke. Yang penting bangun sembahyang subuh dulu. Tahu? Betul. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Gaban. Macam biasa guys, hujung minggu kita akan healing di Taman Gamuda Garden Rawang. Tapi hari ni Cemboy ada bawa kawan. Belum ni Yasmin. Nah kawan, pegang mic ni. Belum ni Yasmin. Nama kawan siapa? Taruh kat sini. Cem rasa korang dah tahulah nama siapa. Okey, Cem cakap. Kenalkan kawan Cem siapa namanya? Kenalkan kawanku yang di sekolah pemimpin Rakas Bayu macam Mel. Oh, ni pemimpin Rakas Baya ke? Oh, namanya siapa? Namanya Aris. Cem tanyalah nama awak siapa? Aku dah tahu. Tahu dah. Apa nak tanya lagi? Tak silap. Tak boleh cakap. Okey kawan Cem, nama kawan siapa? Nama saya Aris. Aris. Oh, Aris sebaya Cem ke? Tak. Tak sebaya? Darjah 3. Alah, tahu je. Darjah apa? Darjah 3. Oh, darjah 3. Tahu je. Cem darjah 2. So, macam mana boleh rapat dengan Cem hari-hari petang-petang balik sekolah main dengan Cem? Ingat kan sebaya? Tak tahu? Tak tahu? Rupa-rupanya tua setahun. Awak darjah 3 Cem darjah 2. So, lepas ni nak pergi mana? Taman. Taman? Ni nak taman ni? Lepas ni nak pergi mana? Pergi taman. Taman? Sarapan dulu. Acik kabar apa? Boleh. Kita sarapan dulu. Lepas sarapan baru kita pergi swimming pool Cem, belakang orang Cem. Sini sikit. Pak. Kenapa? Waktu kat Mama. Kita tu lepas balik Mama kita terus pergi 3A floor. 3A floor? Yes. Buat apa floor? Untuk mandi. Okey lah. So ni dekat taman ni nak jogging ke nak berjalan je? Pergi jogging. Jogging. Kiri kanan ni. So hari ni kita ditemani oleh Mama juga. Mama hari ni rajin. Ma, lari sikit. Kasut. Tak kasut? Boleh. Pakai slipper boleh. Wih, tepek sikit. Tepek. Lari-lari orang kata apa?
lari-lari anak. So hari ni Cem bawa kawan dia, nama dia Aris, gajah 3. Jadi cadangannya lepas ni kita sarapan pagi. Lepas sarapan pagi kita akan pergi swimming pool bawa Cem dan kawan dia. So itulah aktiviti kita orang pada hari ini. So lepas sarapan pagi kita swimming, lepas swimming kita nak pergi mana? Rehat-rehat, lepas tu balik. Itu je lah aktiviti. Perancangannya aktiviti macam tu je lah hari ni. Macam, lagi lah. Ngeri. Buanglah kayu tu. Ya Allah. Ngeri, Pak. Saya laju. Weh, ngeri lama. Buat apa tu? Macam. Gogol satu. So anak-anak ni kalau sampai sini dia tak sabar nak pergi playground je. Playground pun benda sama. Macam ni kiri kanan kata bentis kawannya kan satu hal. Hilang gigi lah. Tadi 3 rupanya dia. Yang kan sebaya. So insyaAllah lepas ni kita akan bawa kawan Cem yang Sazwan dan yang lain juga kalau orang nak ikut lah. Bagi orang sonok healing kat sini kan, daripada orang main handphone ni. Jalan dia. Main handphone, tidur. Buat perkara-perkara yang tak berpeluh, tak best. Kita mesti kena ada exercise, okey? Betul. So korang nantikanlah video Cem dan kawan main playground. Jom. Budak anak ikan. Oh. Kalau budak flat tidur. Budak flat tidur. Bila pagi, budak flat bangun. Aku dia borak ni. So Gabang pun ambil kesempatan untuk exercise. Sikit-sikit lah orang kata. Panas. Alah, naik ayam. Jom, gimana Jom? Naik jap. Ha? Naik jap. Pergi atas, pergi. Sampai atas patah balik. Kalau kemana musuh satu? Pergi cepat. Floor 2. Nak menara pula. Floor 2. Amat guys. Guys. Lagi. Paling tinggi dah. Sampai. Floor 3. Sampai atas dah. Hai guys. Hai. Jom kita balik. Naik. Turunnya. Tentu. Lah, turun balik. Jalan lah. Seram tu. Bangga dia ni. Kenapa macam tak keluarkan muka kat sini tadi? Tengok bawah. Jom. Jom, tak payah. Jom sini. Tanggal gambar. Tengok gambar. Okey. Ambil gambar tu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah. Jom, kita start berjalan. Start. Kau tak tahu jalan. Siapa ni? Budak lari boleh. Jangan, tak apa-apa. Rambut ni. Dah. Dah start rambut. Jam, lalu sini jam sini. Sebelah sini. Sebelah kanan orang nak pergi sana. Mana apa? Dari kolam.
Gila. Ini nama pokoknya. Pokok berjalan. Pokok apa? Berjalan. Mana kau tahu? Dalam ni dekat ada. Eh, Ha. Cam, kenapa di situ? Tu. Aku ada keluar buah. Ma, Arif kata pokok ni nama pokok berjalan. Jap, sini. Ha? Serap. Jangan tolak. Apa dah macam ni lama? Nah, jom. Nah, Cam, ambil gambar sini. Ambil gambar sini. Di arah belakang. Sekarang ni budak ni dah sampai tempat yang dituju. Nak budak biasalah. Memang playground tempat dia. naik tangga dulu. Tak habis-habis main kat sini. Dalam tempat yang sama je. Tak payah kan goyang. Jalan. Berdesuk. Hah? Boleh gila. Boleh nak tak? Aku dulu. Aku dulu. Kata aku dulu. Mana kau ulang ni? Nanti Riz. Jalan bunyi. Tu kan je tak ada apa. Kata dah tiga. Pening gila. Tak jalan pun. Pening. Tadi kalian jom naik ke atas pula. Satu. Ni. Satu jom. Kenapa buat kasut? Untuk nak makan. Longkang. Longgah.